Nestle Malaysia kembali menganjurkan kempen ikonik gaji seumur hidup bagi edisi ketiga tahun ini dengan menawarkan hadiah keseluruhan melebihi RM4 juta termasuk ganjaran RM3,500 sebulan seumur hidup kepada seorang pemenang bertuah. Kempen yang akan berlangsung dari 1 Ogos hingga 30 September 2026 itu turut meneruskan komitmen syarikat membantu golongan memerlukan menerusi sumbangan berjumlah RM900,000 kepada 21 organisasi amal di seluruh negara. Ketua Pegawai Eksekutif Nestle Malaysia, Juan Aranos berkata, kempen tersebut mencerminkan harapan dan aspirasi rakyat Malaysia yang memerlukan jaminan pendapatan lebih stabil bagi menghadapi kos sara hidup. Menurutnya, selain memberi manfaat kepada pemenang, kempen itu turut membawa impak positif kepada masyarakat melalui sokongan berterusan terhadap pertubuhan amal. Selain hadiah utama, dua pemenang hadiah pertama bakal menerima RM3,500 sebulan selama 2 tahun, manakala 18 pemenang hadiah sagu hati akan menerima RM3,500 sebulan selama setahun. Malah seramai 10,000 pemenang mingguan turut membawa pulang pin tambah nilai e-dompet Touch & Go bernilai RM100 setiap seorang. Kempen gaji seumur hidup mula diperkenalkan pada 2020 ketika pandemik COVID-19 sebelum kembali pada 2024 dengan sambutan menggalakkan. Sepanjang 2 edisi terdahulu, Nestle Malaysia telah menyalurkan hadiah tunai melebihi RM8 juta kepada ribuan rakyat Malaysia serta menyumbang RM1.5 juta kepada 35 badan amal di seluruh negara. Pengguna yang ingin menyertai kempen hanya perlu membeli produk Nestle yang mengambil bahagian bernilai minimum RM20 dalam satu resit sebelum menghantar penyertaan melalui borang web rasmi atau WhatsApp dengan penyertaan berganda dibenarkan sepanjang tempoh kempen.